Hello Besti, hari ini kita akan sediakan satu menu yang sangat sedap dan sangat sesuai untuk hidangan tengah hari, iaitu sotong buncis cili padi. Mula-mula kisarkan bawang putih, cili padi, halia dan bawang merah dengan sedikit air. Untuk sotong, masukkan dalam kuali tanpa minyak dan biarkan sehingga air sotong keluar. Jangan masak terlalu lama ya, nanti sotong liat. Kita tak nak air sotong tu ya. Panaskan minyak. Masukkan bahan yang dikisar dan tumis sehingga wangi. Kemudian masukkan sedikit serbuk kunyit, tumis sehingga pecah minyak. Masukkan garam, serbuk perasa dan kacang buncis. Masak sehingga kacang buncis sedikit lembut. Kemudian masukkan sotong dan hirisan cili besar merah, gaul sebati. Menu sotong buncis cili padi sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba!